kata makna hak yang zil di situ mana tak amruhu. Itu bukan makna yang Allah Taala kehendak. Tapi yang zil rabbuna memang Allah Taala royak, Nabi royak atau yang zil rabbuna. Ya. Habat tu mana kata la kaifa wala makna, ini riwayat Hanbal ke riwayat siapa ustaz? Riwayat dia ni. Hanbal ke riwayat siapa? Ha ni kalau Ibnu Qudamah nakar riwayat Hanbal dhaif. Tak apalah tu di mana kata di sisi doktor, mana kata nak isbatkan masalah al-aqidah pasti mutawatir. Ha ni kalau jadi ahad nak jadi sah. Tapi kalau riwayat Hanbal la yasih. Hak ni la kaifa wala makna la yasih daripada Imam Ahmad. Sebenarnya tajuk ni saya tak ada cerita. Okey. Sebab apa dia keluar ada tajuk. Kalau nak kecek, kalau nak kecek mula. Nanti semula. Bukan kata kita yang ini bukan semua dengan doktor. Bukan semua nah kita buat belakang. Ya, faham. Supaya doktor tanya duk tajuk, okey boleh tanya. Kalau luar ada tajuk. Sebab kata kita wari tu tapi salah ni ya serah makna bukan serah. Ya memang seperti kita wari sekadar apa yang diisbatkan oleh Imam Qurtubi bab jihad. Doktor tanya mari nak jangan pendetail ya kita bahas hak tu hak lain lah pula. Supaya sini saya tanya doktor, kata siapa hak kata di kalangan ulama salaf kata kita tahu makna saja tapi makna hakikat kita serah pada Allah Taala. Faham tak tu dah? So lagi doktor untuk nak sempurnakan masa 2 minit insya-Allah. Doktor faham lagu mana pendapat ulama salaf hak Imam Al-Bukhari bawa datang mari khalqu af'alil ibad. Tentang masalah istiwa juga. Hak doktor royak kata kita kena serah kepada Allah Taala bulak. Kita kena serah pada Allah Taala bulak, kita tahu sekadar makna lughawi. Imam Abdullah Ibn Mubarak dia kata kaifa na'rifu rabbana? Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Qala fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Dia kata lagu ni di sisi doktor ni tajsim ke tak? Ya keluar ada tajuk rasa. Tak. Kalau kecek dalam nas, kalau kecek dalam nas Qurtubi. Kalau kecek dalam nas Qurtubi. Dah ya masalah sakut pau dengan istiwa tu. Kita alami kita tu mayuk kita ni. Dah. Hak ni sakut pau dengan istiwa tu. Kita tu boleh taruh kecek tak boleh tajuk. Hak ni sakut pau dengan istiwa tu. Hak doktor royak kata kita tak boleh nak faham makna. Kena serah kepada Allah Taala, kita faham sekadar lugah. Tapi hak ulama salah kecek ni bagaimana kita nak kenal Tuhan? Dia royak tak atas langit yang ketujuh atas arash. Lagu ni tajsim ke tak tu? Jadi mujassimah musyabbihah tak? Bertepak tak? Fis sama'is sabi'ah 'alal arsyihi. Bertepak tak pahal lagu tu? Kalau pahal bertepak mujassimah. Makna kata tak ada bertepak tak ada mujassimah. Dia bukan makna nak bertepak, nak ayat atas dia tadi itu ada atas arash bukannya tupai arash. Adakah pegang lagu ni jadi tajsim tasbih? Kalau duk hak atau tak tupai arash tu bertepak ke tak? Kalau la fis sama'is sabi'ah tak boleh nak faham lagi. Dak saya tanya kali bertepak kan tak? Situ ya tupai arash. Tupai arash dak kita ikrar dah kata tak tupai arash tapi atas daripada arash. Ya mudah ya. Kalau bertepak tajsim, kalau tak ada bertepak tak ada jadi tajsim. Mana kata Allah Taala ada atas langit yang ketujuh atas arash sebagaimana pendapat Abdullah Ibnu Mubarak ni tak jadi tajsim. Sebab dia tak ada bertepak ni. Sebab dia atas nung ya. Atas nung tu bertepak tak? Tak Lepas tu atas ya kalau tak ada bertepak ni ya tak boleh hoyak atau atas. Mula lagi. Tak boleh hoyak atau atas, tak boleh hoyak tepi, tak boleh hoyak. Kalau doktor hoyak belakang depan atau bertepak semua. Pandangan mana kata khilaf dengan pendapat Abdullah Ibn Mubarak dan akidah imam-imam as-salafis salih yang ada dalam kitab-kitab mereka. Hak tu boleh buat kesimpulan. Ya kitab hak salaf ni kita nak tengok juga ada kadang dia masuk dia panggil Jangan doktor kata madus. Jangan doktor kata madusus. Saya tak ada kata nas tu madusus. Tapi kalau kita tengoklah kitab salaf ni kalau ada benda tasbih kita tawakal selalu dah kata benda tu benda kena cek sanak selalu dah. Kalau ada kitab salafus salih. Ini Imam Bukhari bawa datang mari. Bukan makna kata orang-orang lain Zahabi pemusahkan akan ini pendapat. Tak ada masalah lah.